Tok Wan ada 6 orang anak. Ini Arif, anak sulung Tok Wan. Ini keluarga dia. Keluarga dia ni cool je. Arif ni lah yang selalu settlekan semua problem-problem family Tok Wan. Anak soleh lah katanya. Ni pula Kemboja, anak kedua Tok Wan. Ni keluarga dia. Hey, dia ni balik kampung je mesti suka nak banding-bandingkan anak dia. Anak ni tahu tak? Tementang lah anak-anak dia ni semua yang straight A. Anak ketiga Tok Wan pula dah tak ada. Tapi dia ada seorang anak perempuan. Nama dia Mawar. Mawar ni duduk dengan Tok Wan dan Mek Syam. Dan dia ada 2 orang kawan baik. Ini dia Ros dan Cempaka. Ni Orchid, anak keempat Tok Wan. Ni keluarga Orchid. Hai, keluarga Orchid ni asyik bergaduh aja dengan Kemboja dari kecil sampailah ke besar. Macam anjing dan kucing. Orchid dan keluarga dia ni duduk bandar. Jadi anak-anak dia dah lama lah tak cecak kampung. Anak kelima Tok Wan pula nama dia Adnan. Adnan ni kaya. Ni anak dan isteri dia. Tapi Adnan ni jarang balik kampung. Asyik duduk KL je. Yelah busy kan. Tak nak balik kampung. Panas lah. Nanti tidur berhenti macam mana? Tak nak. Balik kampung. Panas tak ada aircon. Nanti nak beli minta aircon. Last kali Uncle Raf aka Rafisya. Pelik kan nama dia? Dia ni single and rich. Also, dia rapat dengan Novel dan Pak An. Semua orang panggil mereka ni trio nakal. Sebab apa? Sebab dia orang ni memang nakal. Mesti korang tertanya-tanya kan, kenapa nama anak-anak Tok Wan ni semuanya nama-nama bunga? Sampai Rafisya pun ada. Sebab dulu Tok Wan ni suka sangat bagi bunga dekat Nek Syam. Sebab tu lah Nek Syam bagi nama anak-anak dia nama-nama bunga. Nenek, kenapa nenek sedih ni? Entahlah. Bilalah budak-budak ni nak balik. Kalau dulu masa raya je mesti rumah ni meriah. Tapi sekarang semua busy. Tak apalah Nek. Nanti diorang balik lah tu. Nenek teringin nak korang semua berkumpul macam dulu. Aku ada idea. Ya Allah. Alhamdulillah semua dah balik. Nenek happy sangat semua dapat balik. Kita balik ke semua sama-sama, beli baju raya sama-sama, buat kuih sama-sama, semua sama-sama. Apa yang best? Kamu rasa kan? Kamu rasa kan? I'm sorry, I don't tak ingat ibu buat lagi. CCR tu semua. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, kita push tu. Kurang. Kenapa semua tak dengar ni? Korang ni asyik main telefon je buat kerja sendiri. Korang balik ke tak balik ke sama je. Dah lah. Mak. Okay, ni semua sebab anak-anak kau. Asyik main TikTok bila balik. Tak kerti dah lain nenek. Anak aku main phone. Lepas tu anak aku apa? Kerja sekolah. Kau tak ada nenek juga? At least kan buat kerja sekolah ni kan. Baguslah untuk otak dia makin pandai. Tahu macam anak kau macam mana lembab kau otak ya? Kau tengok anak aku main phone. Kau tengok laki kau main apa? Candy Crush kat iPhone dia. Kau pun sama lah. Aku pun main phone. Kau tanya kata laki aku. Dah jangan malas cakap kau. Cukup. Korang ni banyak kali dah nak cakap. Waktu-waktu macam ni kita susah nak kumpul. Kita dah dapat kumpul ni korang patut bersyukur. Janganlah korang main phone buat kerja sendiri. Layanlah nenek tu. Nenek dah jumpa cucu-cucu. Kesian dia dah lama tak jumpa cucu-cucu. Cucu-cucu ni semua buat kerja sendiri. Ni kalau Cuyep ada, tak ada nenek nak marah macam ni. Dah lah. Lapan. Dah lah Fal, Cuyep tu busy. Dulu dia yang janji nak main sama-sama dengan kita. Tapi sekarang dia pula yang busy. Dah lah. Hello Cuyep, kau tak nak balik ke? Si Nopal tu dah berapa kali nak jumpa kau. Engkau tu dah berapa kali raya tak nak balik. Tengok dulu lah. Aku busy ni. Lagi-lagi musim raya. Susah nak balik. Tapi
Susahlah Aku kena OT ni. Datang balik sekejap. Bos aku dah panggil lah. Aku gerak dulu lah. Kau doakanlah aku dapat cuti raya tahun ni. Cik Yip, bila lah kau nak balik Kalau kau balik tak adanya family kita macam ni. Tak ada nenek nak marah-marah. Majuk. Jauh menang lah. Tak ada lah. Macam ni, ada benda nak bincang sikit abang. Mak tu dah merajuk dah tu. Sebab budak-budak ni Okey dengan Kemboja tu gaduh je. Yang si Cuyip pula tak dapat nak balik. Busy sangat dengan kerja dia tu. Macam mana ni bang? Banyak sangat masalah korang ni. Yang gaduh lain, yang tak balik lain. Mak tu bukannya boleh tahan sangat dengan korang semua tu. Apa kata kita pujuk mak dengan cara kita tolong buat persiapan raya. Betul juga Mungkin mana tahu hati mak lepas ni berbunga-bunga tengok korang buat kerja. Tak apa. Yang pasal mak tu biar abah settlekan. Boleh. Okey. So disebabkan korang dah buat nenek merajuk, kita kena tolong kemas rumah nenek. Boleh tak boleh ni? Boleh. Okey. Kemboja, jangan gaduh-gaduh lagi. Korang kan adik-adik. Bak kata pepatah, air yang dikencang tak akan putus. Faham tu? Okey, first kali untuk keluarga Pak Long, korang hanya aku tepat. Boleh Boleh. Untuk keluarga Okey pula, bakal lemang. Boleh Okey. Boleh lah. Untuk keluarga Adnan pula, korang pasang filter. Boleh Boleh. Untuk keluarga Kemboja, pasang nasi. Boleh. Baik, Pak Long. Boleh. Usahlah resah ukuran pinggang, makanlah makan berpinggan-pinggan. Sedap. Nyam nyam ketupat, nyam nyam ketupat, nyam nyam ketupat, nyam. Nak lagi? Nyam nyam ketupat, nyam nyam ketupat, nyam nyam ketupat, nyam. Mercun dicucuk. Saya mam. Waalaikumsalam. Mam, sedap suara tadi mam. Alhamdulillah. Masya-Allah, merdu sangat. Macam ni mam, sebenarnya kalau imam free, saya nak ajak imam pergi raya dekat rumah mak ayah saya. Insya-Allah. Abang, jomlah balik. Sebentar ya. Ana minta dulu. Boleh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aku minta maaf lah aku wajib dekat kau. Aku pun tak nak minta maaf, okey? Sebab dia raya dah. Pin. Nak pergi tengok je lah. Assalamualaikum. Mak, Abah. Kau kata kau tak balik? Tak, itu siapa yang suruh kau balik? Tak apa, banyak duit. Sama ada raya, betul-betul. Indah, riangkan hati gundah, bersihkan jiwa, sesuci Waalaikumsalam. agar sempurna. Pak Imam. Masuk. Sini masuk. Masuk. Ada ke raya semua. Satu tu kenapa ramai sangat? Nak ke tu? Jawab kena. Kenapa tu? Itu isteri-isteri Pak Imam. Astagfirullahalazim. Betul. Ya betul. Ya Allah.